Kami dari kumpulan Ego Warrior. Hai, nama saya Muhammad Osman Azam bin Muhammad. Hai, nama saya Mio Muhammad Syazri bin Mio Razak. Assalamualaikum, saya Wak Ariel bin Wak Armi Syam. Hai, saya Muhammad Zakir bin Wak Saidun. Hai, saya Nurul Akmal binti Yaakob. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurul Akmal binti Yaakob dalam Berita Batani. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu kes sampah di Damansara Damai. Isu sampah bukanlah perkara baru. Sampah terutama sisa pepejal jika tidak diurus dengan baik dan berkesan boleh menimbulkan masalah kepada sesebuah negara. Berdasarkan rekod yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP pada 2021, secara purata 8,548 tan sisa pepejal dikutip setiap hari. Jumlah tersebut membabitkan sisa domestik sebanyak 7,198 tan, sisa pukal 904 tan dan sisa pembersihan awam 439 tan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami membuat tinjauan di salah sebuah perumahan kos sederhana iaitu di kawasan Damansara Damai. Pada ketika ini, anda semua boleh melihat kawasan-kawasan seperti ini mula dipenuhi oleh sampah-sampah sarap, dan juga kita boleh lihat pada ketika ini terdapatnya banyak longgokan sampah yang tidak terurus, dan daripada longgokan sampah ni dia akan menyebabkan penyakit-penyakit yang boleh timbul, contohnya seperti penyakit leptospirosis dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kacau ganggu yang lain. Dan anda boleh lihat di sekitar sini memang sangat-sangat tidak terurus. Hai, saya Alif. Terima kasih pada Syazri tadi. Terus hari ini saya di kawasan perumahan kos tinggi, di mana kawasan ini merupakan bernama Disease Damansara North. Di kawasan Damansara Damai, kita boleh lihat di mana pengurusan sampah mereka sangat cekap. Di mana pengurusan sampah di sini kosong dan bersih. Jadi kita boleh lihatlah bahawa risiko penyebaran penyakit sangatlah rendah di kawasan kos tinggi ini. Assalamualaikum, saya Wan Ariel ni. Sekarang saya berada di kawasan di mana terdapat bangunan yang ditinggalkan serta menjadi tumpukan sampah dan takungan air. Di sini kita boleh melihat menjadi tempat pembiakan vektor seperti nyamuk dan tikus. Di kawasan Kos Rendah di apartmen Harmoni di Damansara Damai. Ini adalah contoh di mana kawasan tempat longgokan sampah, di mana kita boleh lihat di sini ada tayar-tayar dan juga barang-barang lama dan juga plastik-plastik sampah yang tidak lagi dikutip secara terurus. Jadi kita boleh lihat di mana kita boleh berisiko untuk mendapat penyakit berjangkit seperti leptospirosis yang datang daripada lelaki iaitu tikus. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan tempat di kawasan ini. Kalau berkenaan dekat Damai ni, masalah yang amat ketara selama saya tinggal dekat Damansara Damai ni lebih daripada 20 tahun, masalah isu sampah lah. Pengurusan sampah dekat sini agak ketara sangat, lemah. Pengurusan yang agak lemah untuk kekalkan kebersihan dekat Damansara Damai ni. Assalamualaikum Puan Rida. Kami dari kumpulan Ego Warrior, kami ingin menubal Puan. Okey, dari sudut mikrobiologi, bagaimana isu sampah ni boleh menjadi punca penyakit dan apa kaitannya dengan vektor atau lelaki? Okey, melalui longgokan sampah, sampah-sampah ini akan mengundang pembiakan mikroorganisma seperti bakteria, virus dan fungi. Selain itu, turut mengundang atau menarik minat vektor seperti lilatin, lipas, lalat, tikus dan nyamuk. Dengan ini, maka longgokan sampah ini juga akan menjadi tempat utama pembiakan mikroorganisma dan menjadi tempat penyebaran penyakit seperti kolera dan juga kepialu, demam kepialu atau typhoid lah kita panggil. Melalui longgokan sampah ini, kita nampak isu mikrobiologi sangat utamalah dalam keadaan ini, yang mana kalau kita dapat mengatasi longgokan sampah, maka kita boleh memutuskan rantaian infeksi dan mencegah penyakit berjangkit. Okey, baik. Untuk yang soalan seterusnya, kami ada buat satu aplikasi ini bernama Sapasik, yang mana pengguna boleh snap gambar suatu lokasi longgokan sampah tu. Jadi dalam aplikasi tu kami akan keluarkan satu lokasi longgokan sampah, dan juga mereka boleh buat aduan lah jika ada suatu isu sampah di satu kawasan mereka. Jadi untuk dari sudut kesihatan awam, bagaimana aplikasi ini boleh bantu? Dia boleh bantu tak dari pandangan Puan untuk mencegah atau mengurangkan isu pencemaran untuk kesihatan awamnya?
Okey, pada pandangan saya, aplikasi ini sangat baguslah kerana yang pertama, kalau mengikut kata Tuan, bahawa aplikasi ini boleh mengekan lokasi pengumpulan tempat sampah tersebut, maka dengan ini dapat banyak membantu PTKP terutamanya dalam mengekan kawasan-kawasan yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi, saya rasa jika aplikasi ini dapat dibina dengan sangat bagus dan cekap, maka penyakit berjangkit boleh dielakkan dan kita sama-sama membina sebuah persekitaran yang baik dan selesa untuk kita hiduplah. Okey, terima kasih Puan. Sekian itu daripada kami. Terima kasih. Daripada orang awam. Sebagai contoh, ada komuniti yang mengatakan apabila ada ni aplikasi sampah safe ni, ia membantu mereka untuk melaporkan sekiranya ada sesuatu sampah ataupun longgokan yang berada dekat sesuatu kawasan tersebut. Dan projek ini juga dia selari dengan SDG 11 di mana dia selari dengan bandar dan komuniti yang mampan kerana ia boleh membantu mewujudkan kawasan yang bersih, selamat dan lestari. Sebagai penutup, jika isu sampah ini sering diabaikan, dia akan mengganggu keselamatan dan juga kesejahteraan komuniti setempat.